Assalamualaikum guys, saya baru tukar wiper kereta saya. Dan dulu tukar wiper lebih kurang RM20 je. Sekarang tukar wiper dia charge saya RM50. So saya tak banyak cakap, bayar je. So then saya pergi ke kedai DIY dan jumpa wiper dan kedua-dua wiper ni jadi kena sukat dulu. Ini 14, itu 22 inci. Harga dia under RM30. So saya tak tahu kenapa aksesori shop dia naikkan harga wiper 100%. Jadi tak masuk akal. So guys, pergilah ke kedai DIY dan beli wiper dan pasang sendiri. Bukannya susah sangat nak cabut. So dia ada tunjuk macam mana cara nak cabut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak bagi maesara saya kepada jiran yang pada pandangan saya lebih memerlukan. Harap dia ada kat rumah. Ada beras, minyak. Beras, dah ada minyak sana. Assalamualaikum. Bagi pok. Terima kasih. Minyak dengan gula dan tepung.